Dah sampai sini. Tiba masa untuk makan pau. Penang, Shashabi tu orang tak boleh makan pau. Sini boleh makan pau. Shashabi? Alah, Cik. Apa Nana buat dekat sini? Ha? Kenapa Nana pakai macam ni lah ni? Nana nak makan pau ke? Bukan. Nana nak beli dapur nak buat pau untuk kita Nak lepas beli kahwin. dapur nak buat pau. Patut Nana main sini. Ha. Kat sini ada warehouse sale. Tahu. 80% Buat Nana. kah? Nana mesti juga. Jom tengok boleh Syasha kah? tahu yang semua murah-murah ni. Jom kita tengok kat dalam. Pakai baju elok dulu dah. Hutang kau. Shashabi, pasal apa Shashabi berada dekat sini? Kenapa Shashabi kerja sini? Nana, yang ini dia punya warehouse sale. Dia ada sinki, ada water heater, ada dapur. Jom kita pergi tengok. Jom, sini. Kau. Nana Ji tanya, pasal apa Shashabi boleh kerja kat sini? Pasal apa tiba-tiba? Nana, dekat sini water heater dia murah tau. RM179 je. What itu? Syasha suka mana yang panas? Sasha suka? Hmm. Sasha suka mana yang panas? Yang ni. Yang ni? Yang ni Syasha RM179. suka. Bungkus. Nana tahu sini murah Shashabi. Tapi pasal apa Shashabi kerja sini? Lagilah Syasha bagi tahu. Ana risau tau. Kalau Nana nak lagi murah, RM89 pada kita KDK. Satu kedai pun Nana boleh beli. Tapi pasal apa Sasha main kerja? Beli kat rumah kita ke? Sasha nak ambil apa Sasha ambil? Okey, jom. Syasha nak yang ni. Shashabi, cepatlah beritahu kat Nana pasal apa? Cik daripada Penang main KL kerja sini pasal apa? Nana dekat sini, dia punya jamban dia kecil je murah. Berapa dik? RM165. Okey lah, Syasha pun take sikit je. Memang tik sikit kata banyak. Pasal apa Sasha main? Atau. Awak ngata dia. Atta. Awak pasal apa ngata? Ha? Aku jatuh, Nana. Awak dah buat apa? Dia tu punya tarbu putih bubur dengan kepala dia, Mai. Sashabi pasal apa? Awak ngata. Kenapa yang ni tau murah je RM239 je boleh buka macam ni. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Tak apa Sashabi Nana tu Dia ada. boleh tak bagi. Tak. Nana pi. Janganlah, Mai. Nani tak payah sedih dah lah, Shashabi. Nani macam ni, Shashabi. Shashabi nak apa? Shashabi ambil saja. Kita hidup sekali. Cik ke? Apa saja, Nana? Bungkus. Kat sini ada lampu downlight RM4.5 je. RM4.5. Sini, Ambil kat sini. RM400. RM400 juga ke? Nana pilih saja tahu lampu downlight ni Nana nak yang mana. Murah-murah. Yang ini RM4.5. Nana. Ya. Yang ini lah yang Syasha nak Atta tak bagi tu. Dia tak bagi yang ni. Kudukut. Ini Nana. Macam tu saja. Macam tu saja. Macam ni Atta kata mahal ke, Shashabi? Pelik lah. Atta. Murah je. Shashabi dah lah masak sedap. Shashabi pun cantik. Tangan Shashabi pun mahal. Kenalah beli barang-barang Syasha, macam ni. yang ni. Shashabi. Nana Ji. Ya. Ini kan dishwasher Nana Ji. Lepas Nana makan nasi, Nana jilat je juga. Jilat. Lepas tu bola ni dia basuh sendiri. Dia basuh sendiri. Nana, ini Santo Velo punya Itali. Itali. Shashabi nak kita main singkip besar mana? Daripada jalan Perak ke Maklum, mau? Syasha nak sama besar dengan jawatan Pulau Pinang. Singki. Sini ada. Nasi. Rai, pasal apa semua murah ni? Hak yang Hatta dia kata mahal-mahal apa? Nana. Ya, cik. Jadi dia main dengan rock macam ni sekali ni Itali. Nana nak beli 6. Sebab apa? Nana nak anak kita ada 4. Kita 2. Tu jadi 6. Awak satu basuh tangan. Shashabi, nampak belakang ada apa? Ni mana nak bungkus dah untuk rumah-rumah kita, Shashabi. Lepas ni pakai tak direct terus ke Pulau Pinang. Tu betul kat atas. Pelan-pelan. Jangan duk main rumah tau. Dia nak berak pun sudah korek pasang. Syasha nak kena pergi punch card dah. Punch card, bagi tahu kat mereka, resign hari ni, ikut Nana balik. Tak boleh kerja sini dah. Tak boleh. Jom balik dengan Nana. Boleh lah. Apa dia, Mam?